sanggup turun dari Seremban pergi ke JB sebab Atuk craving lesung punya pasal. Yes. Tengoklah Wan macam Mak Datin. Datuk dah bertunggil. Kita bawa Wan Atuk turun JB semata-mata nak makan lesung. Nana booking awal-awal sebab selalunya sini penuh. Sampai-sampai je kita orang dah dapat table. Last kita orang makan sini tahun lepas. Sumpah tak tipu, masakan Melayu dekat lesung memang sedap. Kena dengan tekak kita orang. Ni Atuk sendiri tau request nak datang sini lagi. Datang sini wajib order dia punya cucur udang. Besar-besar and crispy. Udang dia memang terasa. Untuk lauk Nana order udang pedas, ikan siakap sambal kicap, udang sambal petai, menu wajib kita orang. Daging salai dengan siput sedut, kalau tak order memang menyesal. Ayam kicap untuk Noah. Lepas tu Nana order paru belador untuk Mama. I've been craving all this. Betul tak ada lesung. Waktu Nana masih mengajar kat JB dulu, family kita orang turun JB mesti kita orang bawa gila lesung. Dah jadi macam tempat wajib untuk kita orang. Sebab masakan Melayu dia memang sedap. And keluarga Nana pun memang suka. Kena dengan selera orang tua. Dia punya kuah daging salai memang kick. Dia punya udang pula besar-besar. Memang puas weh bila makan. Makan dekat sini confirm bertambah nasi. Suka Nana tengok. Memang sedap. Mirul betul-betul berselera. Noah pun berselera makan. Masing-masing makan tak pandang kiri kanan barulah rasa berbaloi bayar bila tengok semua bersemangat makan. Wan siap panggil manager dia minta resepi. Wan tak boleh bila orang bertambah-tambah makanan depan dia. Wan rasa tercabar. Tengoklah semangat sangat makan sampai kotor lengan baju Nana. Sekejap je licin weh. Atuk berselera betul. Sampai jilat jari Semua yang Nana order semuanya licin habis. Terbaring kita orang. Puas hati tak tu? Buka betul Atuk Sebelum balik perkena dessert dulu. Yang paling sedap dia punya durian goreng. Makan panas-panas, luar dia crispy, dalam dia creamy. Inti durian dia memang banyak. Makan pula dengan aiskrim memang berlemak. Dia punya cendol pun sedap. Yang tak makan manis pun makan. The best. Beef padu. Ingatkan dah makan lauk banyak, dessert Nana tak laku. Tak rugi Nana order banyak. Dah lalang datang jauh-jauh tu, kita makan sampai puas. Perut masing-masing dah ke depan Durian goreng kita orang order kali kedua. Sumpah tak tipu, memang sedap. Dah puas makan, jom kita balik.